Selamat datang ke Kampung Rincing Hulu, sebuah perkampungan tradisional yang indah di Semenyih, Selangor. Lokasinya strategik, dihubungkan dengan bandar utama, memudahkan urusan masyarakat. Kampung ini dibuka pada tahun 1905 oleh peneroka dari Rembau dan Melaka. Nama Rincing diambil daripada sungai yang mengalir jernih di kawasan hulu. Moto kampung ini, Kampungku Indah dan Permai, melambangkan keharmonian masyarakat. Alhamdulillah, Kampung Rincing Hulu terus utuh sebagai sebuah komuniti yang bersatu hati. Bersama JKKK, kita melaksanakan pelbagai program kebajikan, kesihatan dan pembangunan untuk kesejahteraan penduduk. Saya berharap kampung ini terus maju, harmoni dan menjadi contoh kampung tradisional yang makmur. Kampung ini dihuni lebih 260 orang penduduk, majoritinya masyarakat Melayu yang kaya dengan budaya dan tradisi. Pertanian menjadi nadi ekonomi, daripada getah, buah naga hinggalah nursery pokok buah-buahan. Penternakan kambing, ayam kampung dan ikan air tawar turut menambah pendapatan. Industri kecil dan sederhana berkembang pesat, memberi peluang pekerjaan kepada masyarakat. Saya bangga tinggal di sini. Suasananya aman, penduduk saling kenal dan saling membantu. Kemudahan seperti masjid, tadika dan perpustakaan banyak membantu anak-anak kami belajar. Kami harap kampung ini terus maju dengan pembangunan moden, tetapi tradisi Melayu kekal terjaga. Kemudahan awam disediakan lengkap untuk keperluan penduduk. Semangat gotong royong dan aktiviti komuniti sentiasa menjadi nadi kampung ini. Program kesihatan dijalankan secara berkala demi kesejahteraan masyarakat. Kampung Rincing Hulu terus berkembang seiring arus kemodenan. Kampungku Indah dan Permai, Rincing Hulu, warisan tradisi menuju kemajuan.